Bos, nak tanya, kalau seorang tu student lah, dia belajar dekat universiti ke apa kan, dia seorang student, perlu ke dia fikir pasal cukai ataupun dia tak payah pun fikir langsung pasal cukai ni sebenarnya? Okey, kalau student ada betul ada tidak sebenarnya. Kalau so nak kata kalau kahwin dapat tolak cukai, betul lah, tapi tak banyak lah. Tak banyak lah. Kita kahwin pun dah habis 30,000 kan, dapat tolak cukai berapa ratus je. Aduh. Sebenarnya kos kahwin tu tak boleh cover pun. Tak boleh cover saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Okey, orang sekarang berada di dalam podcast paling gepak, paling legend, paling viral, iaitu podcast Cukai. Bersama kita iaitu Bos Cukai. Bos, Bos, nak tanya, kalau seorang tu student lah, dia belajar dekat universiti ke apa kan, dia seorang student, perlu ke dia fikir pasal cukai ataupun dia tak payah pun fikir langsung pasal cukai ni sebenarnya? Okey, kalau student tengoklah dia buat bisnes ke masa dia tengah student tu. Kalau dia buat bisnes, kenalah declare. Kalau dia student saja, dia tak buat apa-apa, dia tak buat side income, tak buat apa, tak perlulah nak fikir. Kenapa nak fikir pula? Kan? Tapi kalau dia student, dalam masa yang sama dia TikToker. Kan? Macam ada kebanyakan student sekarang lah. Betul. TikToker dapat beratus-ratus ribu daripada YouTube, TikTok. Kalau korang suka dengan video kita orang ni, korang boleh follow dan like supaya lebih ramai lagi tahu pasal video kita orang ni, okey? Kenalah declare. Faham pula tak declare pula. Kenalah fikir juga pasal cukai ni. Kenalah declare dengan betul. Kalau tidak, memang jahanam lah hidup dia. Kalau tak declare betul-betul. Habis. Rezeki cari dia. Alright. Student tak student. Kalau kau umur 3 tahun pun, kau dah dapat pendapatan dah, kau kena declare. Kenapa ni? Kau kena declare. Alright. Student yang ada income, korang kena declare, okey? Cukai lancar, bisnes goyang tak gentar.